Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan. Hari ini Syawal yang ke berapa 7 Syawal yang ke-7. Jadi aku bersama Ustaz Muin. Kalau tak aku terus sorang. Jadi semalam aku WhatsApp sorang-sorang, WhatsApp G, WhatsApp siapa lagi, Rosli apa semua, siapa nak turun besok. Masa-masa ada hal, tiba-tiba Ustaz Muin dia ada free. Jadi hari aku bawa dia pergi main siakap pelampung. Dia jadi gian tau, jadi gian. Pakai main siakap pakai pelampung jadi gian. Asyik terbayang. Jadi nari turun lah. Okey, kita akan turun berdua, main half day je menggunakan teknik pelampung. Harap ada siakap nari untuk Ustaz Muin. Aku nak bagi dia rasa pelampung hilang. Macam ni pelampung dia. Macam mana? Ni naik turun. Ya. Okay, sekarang kita nak set barang dulu. Jadi kita jumpa dekat lokasi. Sekarang kita dah sampai ke lokasi pertama. Teknik yang kita gunakan, teknik pelampung. Okey. Kita akan cuba. Semoga ada sambaran. Mantap main. Ui, ikan apa tu? Oh, ikan sangat. Jom sikit angkat. Air macam macam. Oh, Ustaz strike. Baik Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pelampung dah hilang guys. Tapi tak lekat pula. Kau nampak tak pelampung tu? Nampak okay, nampak okey. Pelampung dah hilang, Oh Allah, tak lekat lagi. Aduh lah. Jadi ni. Pelampung kena ketuk geng, pelampung kena ketuk lagi. Tapi tak tenggelam lah Min, tarik sikit. Dua tiga kali kena ketuk pelampung. Tapi tak nak, dia tak nak hilang terus. Itu ketuk lagi. Kau punya pun ada ketuk ni. Oh, hilang pelampung kan hilang. Aduh, patut biar dulu. Baru separuh, dia baru nak lari. Tak apa, tak ada apa Min. Dia kalau dia pergi reba, kita pergi reba tu tarik. Cek udang aku. Kenapa lah ketuk udang ni? Udang hidup lagi tak? Udang hidup lagi. Pelampung lari lah. Pelampung kena bawa lari. Tapi tak tenggelam lagi tu. Pelampung hilang, pelampung lari. Asal dia makan itu lah. Ya, dia tak tenggelam. Dia makan, dia gigit udang tu bawa lari. Kalau siakap dia tenggelam Min. Pelampung awal arus, tapi tak tenggelam. Lepas tu dia lepas ke udang tu lah. Kita kena menanti. Lari sikit. Udang habis tu. Dia bedal udang je. Udang habis kita siap baru. Moin, strike Moin. Mantap Moin. Ya, masih baik tak terkejuan. Cakap Moin. Cakap Moin.
Tak payah tahu, tenting je. Tengok dia telan ke tak telan. Okey Min. Baik ah. Dorang aku terkejut kan. Lampu aku hilang. Oh ada. GG. Alhamdulillah. Selamat dia orang tak terkejut. Ya. Alhamdulillah ya Allah, Zikirullah. Oh, mantap. Ketuk syawal. Itulah dia lumrah main cakap ada kalanya sangkut dekat reba, ada kalanya rabut. Tapi kita jangan putus asa lah. Kita usaha lagi, kita pujuk dia. Ada lagi ni, insyaAllah ada lagi ni. Ada lagi Ustaz Ada betul. InsyaAllah lagi. Saya sedap pun tadi tu, memang saya sedap. Dia makan belah luar, dia tak makan dekat belah reba, dia makan kat luar reba. Teknik pelampung. Sekarang lagi main pelampung pula. Dulu main ketuk-ketuk, sekarang main pelampung. Habis rasanya pelampung sedap lah, tapi bergantung pada air juga. Kalau air laju tak boleh. Ni air slow, sebab air slow tu kita main pelampung. Kalau air laju kita main ketuk ni. Potensi sangkut tu agak kurang sikit lah main pelampung ni. Kita cuba lagi. Okey, mantap. Tak ada. Tak lekat ni. Lekat lah. Aduh. Lepas tu kau tegang tadi sikit, tengok munjuk dia bawa kau sud. Ada beberapa pelampung hilang. Tapi pelampung hilang terus, baru nak cakap Mana dia? Ada. Okey ada. Oh. Banyak, sana. Allah, rabut. Rabut. Alah, rabut pula lah. Relax je. Nak rakam. Sekejap tak main, sabar. Memang jadi dia Muin. Kan aku cakap jadi sauk pada sauk. Yes. Nice Tengok lagi. Siapa dia masuk dalam reba Wing? Ya, dia masuk reba. Alamak, sangkut reba pula. Mungkin ada ikan tak? Ada lawa pula ni. Ni jangan kau. Mana? Tu pelampung kau. Ikan tak ada, ikan dia buat lari. Okey dah, lepas. Lambat seminit je. Ya. Main jadi kau hari ni main. Wah, memang air dia. Aku ni tak nak. Dari tadi padahal kau bawa baling. Tak nak 10 ekor. Lampu hilang. Baru nak seduk. Ada rasa tunjuk tak? Okey, baik Muin. Cakap. Muin kena. Muin kena. Bobot. Sauk sendiri. Jangan kasi dia terbang. Mantap Muin. Ayak Okey, yang kasi dia naik tau. Kalau dia naik kau turunkan joran Okey. Angkat dah terus.
Wah, telan kau ni tu. Yuk. Yuk. Alhamdulillah. Penuh Nice. Yuk. Alhamdulillah. Yang terus Tahu makan, tahu. tahu makan. Tahu makan. Tahu makan, tahu makan. Tahu makan. Saya degil ni. Ada. Aduh, lucut pula, rambut pula dah tenggelam tu Muin. Ya. Asal aku punya pula. Cuba lagi. Hari ni saya jadi ustaz lah rasanya. Lepas ustaz strike. Lepas ustaz strike. Tapi tak apalah ustaz dah 3 kali turun kan. Rezeki lah raya. Ini baru jadi. Kita masih lagi menanti Lampung hilang. Kalau kita kira-kira tadi siap dengan rabut aku punya 3 Lampung. 3, 1 kau punya aku masuk rebum 4. Yang dah naik berapa ekor 5, 6. Dah naik 6 ekor. Oi, dah 10 ekor. Sedap dah 10 ekor dah boleh balik lah. Moga ada lagi sambaran. Teknik pelampungan. Yeah. Alhamdulillah. Tahu makan. Tahu makan. Aduh. Come on, kid. 1, 2, 3. Nice baby. Tengok. Kalau kita rakam dia nak tenggelam tak? Kalau kita rakam dia tak nak tenggelam. Kalau kita tak rakam dia tenggelam. Video kau dapat ni. Dapat Cantik ah. Itu semua konten. Sauk main sauk. Alhamdulillah. Sizing ah. Sizing, alhamdulillah. Dia nak cetek punya. Sekejap cakap ni. Jadi kau. Alhamdulillah. Sekejap. Saya ambil gambar. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Baik Okay. Push. MJ. Cakap Gila dapat cakap tu. Rizak. Cakap sikit kan dia. Baik
Sekarang ni kita merapatkan sikit bot dekat kawasan reba ni. Sebab bila kita tadi kat belakang ada angin tolak bot masuk dalam. Jadi kita stay sini je. Laju je pelampung lari. Satu rakaman tenggelam pelampung. Pelampung, satu rakaman tenggelam. Aktif lah udang aku Oh. Betul-betul dia jelajah tau. Ngancing cakap. Udang ngancing cakap. Tak dalam pun lah. Kedalaman air. Siap kita boleh pacak pandayung ni. Betul-betul masuk udang. Betul-betul pergi reba lagi tak sempat nak tarik kan. Sekarang pukul 12.04. Air berubah warna je sikit. Senyap. Terus tak nak makan dah. Terus senyap terus. Dia nak makan air jernih. Air keruh sikit tak nak makan dah. Mungkin kita akan ke lokasi baru. Kita akan tengok mana ada reba-reba ke mana kita parking. Sekejap kita main. Tapi Alhamdulillah rezeki kita hari. Mantap. Puas hati main Happy birthday to you. Okay, kita tunggu sekejap lagi. Agak 10 minit tak ada, kita ganjak ke lokasi lain. Cari tempat yang jernih-jernih sikit air dia. Ni spot baru geng. Kita main parking je. Kita nampak ada macam pokok mati, kita parking. Tadi aku dapat MJ, sumpit, Muin dapat siakap. Jadi pula tempat ni Kira fancy juga, fancy. Cuma tadi aku pun sayang sangat tu. Hilang tu. Pelan-pelan warus. Dia makan. Hilang terus. Tu dia makan. Si masak dia cucuk macam makan talapia. Takkan awak sebun sangat. Ketis udang aku pula. Dia terembat lah terus. Udang aku lah tu ni pasal. Masak dia lah warus ni. Tak nak pula hilang lagi tu. Aduh. Tus tu. Tus. Abut. Kasar tu makan. Sumpat. MJ ya? MJ. Macam main kitang. Ada yang gigit pun. Tu ada yang makan tak tahu ikan apa. Anak ikan aku rasa. Ada ketis udang ni.
Akak dah hilang. Cup, hilang. Buntal. Masih berusaha lagi ya Muin ya. Sekarang pukul 1.48. 1.48, jadi cukuplah setakat ni saja hasil kita hari ni. Tenteneng. Alhamdulillah rezeki kita ini hari ya. Rezeki Ustaz Muin nak main siakap dapat juga. Teknik pelampung. Biasa main kat Ketuk kan. Ni kita akan pakai teknik baru, teknik pelampung. MJ ada, siakap ada. Okay Muin, macam mana? Alhamdulillah, terima kasih brother. Happy birthday to you brother. Oh, happy birthday to you Okay, baik. Alhamdulillah rezeki kita siakap. Okay, kita dah pun naik darat. Dah bagi apa hasil-hasil tangkapan semua dah bagi. Jadi sampai di sini saja dah trip kita untuk hari ni. Trip cek laut pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2. Trip 5 jam bersama Ustaz Muin. Alhamdulillah ada juga rezeki untuk dia. Daripada itu hari dia geram nak siakap. Ini hari rezeki dia dapat. Teknik baru. Teknik baru kita guna teknik baru. Teknik Ketuk tak nak, kita main pelampung. Okey, apa pun jumpa next episode. Tunggu lepas aku, minggu depan aku akan ke Perak, Pening dan juga Kedah untuk syuting episod 3, 4, 5. Jadi doakan kejayaan aku untuk 3 episod ni. Berentap di Pulau Talang, Pulau Aman dan juga Sungai Kedah. Kita jumpa next episode.